Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhazika daripada TVPSS Amos sedang berada di Dewan di Amos bagi meraihkan sambutan First Day at School pada tahun 2026 yang dirasmikan oleh Yang Dihormati Senior Assistant Commissioner Datuk Ahmad Jeffrey bin Abdullah, Timbalan Ketua Polis Melaka. Datuk, apakah pandangan Datuk terhadap kes-kes buli yang berlaku pada sekolah? Okey, berhubung dengan isu buli ini, kita tidak nafikan. Ia merupakan salah satu insiden-insiden yang kerap berlakunya di sekolah, di mana saya tidak perlu huraikan kenapa punca buli ini berlaku. Tetapi apa yang perlu ditekankan di sini ialah kita kena ingat kenapa pelajar hadir ke sekolah. Itu yang paling penting. Kenapa hadir ke sekolah? Apabila kita hadir ke sekolah, matlamat kita adalah untuk mencari ilmu dan menjadikan kita seorang yang pelajar yang bersedia untuk masa depan. Dalam arti kata lain, sebagai modal insan yang beramat berguna kepada negara ini sendiri. Jadi dalam isu buli ini, kita mengharapkan bahawa pelajar-pelajar di sini, saya percaya pelajar-pelajar yang ada di sekolah ini adalah pelajar-pelajar yang pintar. Jadi mereka sepatutnya berfikir untuk masa depan. Buli ini sebenarnya lebih kepada keseronokan sahaja. Keseronokan. Jadi kita kena fikir, adakah kita hendak mencari keseronokan untuk jangka masa yang pendek atau keseronokan untuk jangka masa yang panjang. Itu yang paling penting. Kan? Jadi nasihat saya kepada pelajar-pelajar ini, fokus kepada pendidikan. Keseronokan jangka pendek itu tidak membawa kita ke mana. Tumpukan pada pendidikan, jati diri perlu ada. Kita perlu melengkapkan diri kita untuk menghadapi masa depan. Dalam keadaan sekarang, macam-macam isu boleh, especially dalam pengaruh media sosial. Jangan terpengaruh dengan perkara-perkara itu. So, hindarilah buli. Hindarilah buli. Sebab membuli itu di kalangan kawan-kawan kita juga. Jadi, adakah kita hendak membuli kawan-kawan kita sendiri? Itu yang penting, kan? Jadi, hindarilah buli itu. Terima kasih. Terima kasih Datuk atas perkongsian sebentar tadi. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton video kami. Jumpa pada episod seterusnya.